hasilnya setelah diubah-ubah. So ni saya masih nak kena pilih lagi. Barang-barang ni kena pilih. Dan baju ni kena susun balik. Tempat gosok baju di sini. Kita tengok bilik kakak. Sini pun kena kemas semula. Dan kita dudukkan katil dia. Ada meja di situ. Nanti diorang balik, diorang kemas lah sendiri. So bilik saya. Okay, kita dah susun atur semula. Almari ni kita balut je. Kita balut nanti biar cantik balik. Kena beli langsir. Lepas tu ni kat luar. Ni masih lagi kena pilih dan simpan balik. Baju nak kena lipat. Okay, itu je lah untuk ruang tamu dan bilik. Dapur jangan tengok lagi, okay? Dapur masih serabut. Assalamualaikum. Salah masuk. Tak ada dah bilik awak. Tidak. Bye bye. Nak duduk kat mana? Duduk situ seorang? Langsir. Tu langsir. Cantik tak? Boleh kemas-kemas. Oh, boleh lah. Nanti kemas tempat buku tu. Kakak kasih bintang buat bibi. Berapa bintang nak bagi bibi? 5 bintang. Danish. Abang punya bilik juga. Hai. Salah. Salah alamat. Cantik. Danish, bilik Danish di sini. Dengan Ica. Mana Danish? Hai, kenapa di situ? Beri nyorok. Danish, bilik Danish kat sana. Yelah, katil tu nanti kat luar, tilam tu. Dia je lah dulu. Tak situ je. Dah jaga bilik elok, kemas. Nanti mama kena clearkan nanti. Tak siap lagi. Situ pun kena clear. Tunggu mama ada kotak. Okay, mama nak pergi hantar bibi jap. Cakap apa kat bibi? Terima kasih. Bantuan bibi Salma. Tukar? Yelah, barulah besar bilik mama. Ya. Nak pergi hantar bibi ni. Nak pergi hantar bibi tak? Papa tengok bilik. Biar Apa asyik. yang buat dengan bilik tau? Kat mana? Ya. Biar mama tekan. Mama buat. Korang bukan tidur dalam bilik pun. Mana bilik kakak? Ni bilik kakak? Oh. Okey lah bilik kakak. Dia Ica dekat situ. Ica seorang. Mana? Ush, bilik Ica seorang ni? Jangan lagi. Jangan ni. Abang kat mana? Atas ke bawah? Abang? Okay, cantik. Okey, boleh? Pergi. Okay, kita tengok dapur pula. Bibi. So sini semua masih dapur bersih lah walaupun bersepah. Biasalah dapur kan. Dia kat sini je kita nak kena kosongkan ni. Oh, nak siap lagi. Buat apa di sini kan? Tak ada lah, tak sempat lah. Okay, jom. Nak pergi hantar bibi. Terima kasih ya, Bi. Tolong kemas. Bye. Tada, Bi. Begitulah ceritanya. Begitulah cerita. Akhir channel. Di akhir channel. Tunggu channel selanjutnya guys. Cakap apa? Mana dia cakap? Like. Like, subscribe and comment. Like,
subscribe and comment. Okay.